Sekarang, ini water pump dia saya dah cabut dah. Okey, tengok sikit. Cantik tak? Dia aktif 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak kongsi punca bunyi gedek-gedek. Macam itulah lebih kurang. Sebelum ni saya ada test pakai besi. Saya ada buat video test pakai besi. Kita test dekat water pump ni. So, saya ada bagi tahu ada bunyi dekat dalam ni bila saya check dengan besi tu. Sekarang, ini water pump dia saya dah cabut dah. Okey, tengok sikit. Cantik tak? Dia masih cantik lagi, elok lagi. Dia punya ni pun tak pecah. Dia punya, saya panggil bilah lah. Bilah dia cantik lagi. Tapi problem dia pada, nampak? Bila saya pusing ni. Ni, nampak? Nampak bila saya pusing? Keras. Dia berat. Dia punya bearing ni dah jam lah. Dalam ni dia ada satu bearing. Bearing ni dah jam dah. So, bila saya pusing ni, dia keras. Dia berat. Dan lagi satu, bila saya buat macam ni, kita boleh rasa dia. Bila saya buat macam ni, rasa macam gedek. Okay. So, nampak tak? Sebab tu saya cakap, kadang-kadang tak semestinya tunggu dia rosak dulu, baru kita nak tukar. Maksud rosak kat sini adalah overheat. Kalau boleh, janganlah tunggu overheat nak tukar benda ni. Kalau boleh, tukarlah bila sampai tempoh dia, cukup tempoh dia lebih kurang 80,000 ke 100,000 mileage, tukarlah water pump ni. Bukan apa. Kalau dah bunyi macam ni, maksudnya dia ada risiko. Apa risiko dia? Anytime boleh jam. Maksudnya bila dia jalan jauh nanti, dia boleh jam. Bila jam waktu jalan jauh, costing elok-elok, boleh keluar taklah mahal, boleh jadi 2-3 kali ganda mahal sebab kena bayar towing. So, kalau kereta anda ada masalah, ada bunyi pelik, tak settle, dah cari tak jumpa, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunweek Pro. So, dapat tiap hari ni, settle.